Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni ada sebuah poton wajah datang mengadu kata dia punya kereta rasa tak sedap bila langgar bonggol apa semua kan. So kita orang checking apa semua dapat tahu dia punya punca daripada exhaust dia. Yang ni exhaust baru, ni exhaust lama dia lah. Kalau korang tengok kat sini exhaust lama dia. Okey, saya tekan lah. Tengok kat sini. Memang keras gila. Sebab apa dia jadi keras macam ni? Sebab owner kata dia punya exhaust ni dah pernah injet apa semua, injet minyak lah untuk keraskan dia balik. Tapi dia punya hasil dia jadi keras macam ni. Dia tak lembut, tak sedap lah. Okay, ni yang baru punya. Okay, ni yang baru punya. Dia try. Korang boleh tengok kat situ. Senang je nak tekan mak. Itulah punca jadinya dia punya kereta rasa bumping apa semua, rasa keras apa semua lah. So siapa-siapa nak masalah macam ni, Encik Aircon dah cek bunyi, boleh datang Wizi Sport sama Ipoh.